Hai semua. Okey, korang kalau korang ada outstation ke, meeting ke apa-apa dekat Kuantan, korang tak payah susah drive. Contoh kan, korang office kat KL, ada meeting dekat Kuantan. Korang tak payah susah drive daripada KL ke Kuantan. Tak payah, penat. Okey, korang naik je flight. Okey, terus ke airport Kuantan. Lepas tu korang sewa je kereta dengan kita orang. Kita orang akan pick up korang dekat airport. Korang tak payah susah-susah naik Grab, nak pergi pick up kereta ke office ke apa. Tak payah. Penat. Kita orang tunggu korang depan pintu airport tu. Kalau boleh turun kapal terbang tu, saya terus tunggu dengan kereta. Tapi tak boleh ya. Kita orang akan tunggu dekat arrival punya tempat tu. Kita orang akan tunggu kat situ. Kita orang akan pick up korang. Lepas tu korang akan sign borang semua. Dan terus korang boleh guna kereta. Okay, so senang kan? Tak payah penat-penat letih-letih badan apa semua, tak payah. Okay, guna je kita orang punya servis. Senang, simple. Yang penting tak penat.